nak buat yang paling terbaik, tetapi disebabkan oleh masalah PA system yang mengganggu, ianya akan menghilangkan mood secara total. Saya Muhammad Asmu'i bin Abdul Khalid, Imam 1 Surau Al-Hijrah, Kota Kemuning, Shah Alam. Bagi saya sebagai seorang imam, PA system memainkan peranan yang paling utama dalam mengimamkan solat, bahkan khutbah dan juga kuliah. Semua itu memainkan peranan yang besar. Kerana sekiranya PA system bermasalah, mic bermasalah, ianya akan menghilangkan mood untuk kita melaksanakan tugas. Lebih-lebih lagi kalau time khutbah, mengganggu suara dan akan menyebabkan suara kita akan mudah penat, serta suara kita sendiri pun boleh pecah disebabkan oleh gangguan pada sistem tadi. Masalah yang sering berlaku adalah suara yang tak jelas, selalu bunyi yang pecah dan juga selalu mendapat komentar yang tidak baiklah daripada jemaah berkenaan dengan suara yang terhasil daripada PA system yang lama. Cara pemasangan speakernya pun sama semua. Maksudnya patutnya yang kanan dihalakan ke depan tapi dihalakan ke belakang. Ketika jadi imam tiba-tiba suara tak kuat, suara pecah. Kita nak buat yang paling terbaik tetapi disebabkan oleh masalah PA system yang mengganggu, ianya akan menghilangkan mood secara total. Alhamdulillah, saya telah merasakan satu perubahan yang baik daripada sudut mengimamkan solat, begitu juga dengan khutbah. Kita boleh baca dalam keadaan santai pun suara kita sampai dan makmum ataupun jemaah yang hadir pun tak komplain lagi. Sebelum ni mereka komplain tak dengar, yang bahagian dalam dia dengar, yang luar tak dengar. Sekarang Alhamdulillah semua dah menyeluruh bunyi dia tu. Depan dengar, belakang pun dengar, tengah pun dengar. Alhamdulillah, ini semua maklum balaslah yang diterima oleh jemaah surau ini. Cara yang dibuatkan oleh syarikat muazzin ini pada sudut kualitinya, daripada sudut cara pemasangan angle-nya amat baik, amat sistematik dan teratur daripada sudut sistem bunyinya. Cara tuningnya yang telah dilakukan oleh engineering yang berpengalaman dalam menyusun atur sistem bunyi. Alhamdulillah, perubahan yang begitu ketara dan juga suara yang lebih jelas, bunyi yang lebih baik, dan begitu juga bila mana ada apa sahaja masalah yang berlaku dimaklumkan, mereka terus bertindak tanpa bertanggung. Apa yang diminta oleh beliau selaku penaja, pihak muazzin dapat patuhi dengan baik dan beliau amat berpuas hatilah dengan kerja dan juga cara pelaksanaan apa yang diminta dan diarahkan dapat dilaksanakan dengan terbaik dan cepat. Dan beliau pun memaklumkan pada saya kalau mereka buat yang terbaik, saya akan usahakan untuk buat tempat yang lain pula. Mencari solusi audio visual untuk masjid tuan-tuan? Tekan je link di bio kami.